Ini saya guna Aiden Barton dan lawan kita ialah siapa? Okay, kita tengok. Okay, awal-awal kita lawan Kinjo. Okay, kejap saya save dulu. Nah, dah save. Okay, tempat dia ada tempat lag. Tapi Barton duduk kuasa. Okay. Ambil ni, tampah. Ambil ni, Kinjo. Ambil ni, kena sepak. Ya, tampah. Teleport, tampah belakang. Wih, Barton ni bagus sebab dia boleh teleport. Dia bukan macam teleport satu, hilang-hilang satu. Aduh. Tumbuk dia. Okay. Tumbuk dia. Oh, dia dah tahu. Okay. Kita cuba yang ni. Oi. Okay. Aku rasa dia pusing-pusing. Miu. Nada dia bukan banyak. Tadi saya pause tadi ada satu je. Saya lupa. Lupa. Jadi kena ulang balik. Ambil ni. Sorry guys, saya lupa nak guna kuasa. Ambil ni. Gelak-gelak. Okay. Ambil ni. Kena tampah. Oh, Kinjo dah tahu. Sepak muka dia. Tampah dia lagi. Ambil ni. Okay, rasa cukup. Dah gelak-gelak. Selamat dapat elak. Ambil ni. Tembak. Boom. Ambil ni. Okay, kita tampar dia. Ya. Okay. Sepak. Kita tampar dia. Ya. Ambil ni. Apa terbang dah tak ada dah. Okay. Tampar dia. Jadi dia ada satu. Ada dua. Pusing buat Kinjo pening. Pusing. Lupa lagi pula. Sebab macam serot tu kan guna Aiden Barton ni. Sampai lupa. Ambil ni. Tamparan maut. Sorry guys kalau saya lambat sikit. Sebab macam lawak sangat je guna Barton ni. Aduh. Okay.
Kita peningkan dia. Pusing. Okay, kita tengok kuasa dia apa. Jadi 2. Tembak. Bertergabung balik. Yeah. Menang. Kalau kita seterusnya ialah Zeton. Okay. Aduh, Zeton tahu. Tak kena. Ambil ni. Ya, tampar dia. Ambil ni. Ya, terbang. Okay, tampar dia. Ya. Okay, patut terbang. Ambil ni. Aduh, dia tahu. Tadi, sikit lagi nak keluar ke kuasa. Bukan. Sikit lagi nak dapat tampar dia. Sini kau Zeton. Ambil ni. Aduh, dia tahu lagi. Ambil ni Zeton. Aduh, tak sempat. Macam hari ni macam saya macam lemas sikit. Jadi itulah saya main agak macam tak betul sikit. Sebab saya hari ni tak sihat sangat. Ambil ni. Tamparan maut. Ambil ni sekira sepak muka. Ambil ni. Tamparan maut. Ya. Lagi ni tak cukup lagi untuk guna ulti warna kuning tu. Jadi kita serang dia lagi. Aduh, dia tahu. Bahaya ni, Zeton dah tahu dah. Okey. Tampar dia. Okey. Tumbuk dia. Terbang ke atas dia. Peningkan dia. Pusingkan Zeton. Ambil ni. Jadi 2. Dan kita tembak dia. Ambil ni Zeton. Ambil ni. Dia tolak. Aduh. Ambil ni. Sepak muka dia. Aduh, dia tahu lagi. Kita cuba peningkan dia. Arak-arak. Nyawa dia terus habis. Okay. Aduh. Satu ni. Ambil ni. Sekarang kita tembak Zeton.
Rasa okey, habis ni musuh terakhir. Sebab saya boleh buat video sampai 50 minit je. Jadi kita tengok musuh terakhir kita sempat ke tak untuk lawan. Lawan kita seterusnya ialah Atromeleo. Okey. Jom kita lawan dia. Okey. Aduh. Ambil ni. Okey, dia tahu lagi. Dah pukul Leo. Ambil ni. Okey, kita buat lagi. Ambil ni. Ambil ni. Okey. Sekarang kita tampar dia. Ambil ni. Ya. Ambil ni. Gelakkan dia. Aduh, Leo dah tahu. Ambil ni. Oh, tak dapat pukul. Ambil ni. Tamparan maut. Ambil ni. Jatuh pun Leo. Okey. Kita sepak Leo. Lepas tu gunakan kuasa. Bye-bye Atromeleo. Okey. Jadi 2. Tembak. Ambil ni. Tampar dia. Ambil ni. Ambil ni. Okey, dia marah. Ya, terbang. Tumbuk dia. Okey. Ambil ni. Okey, sekarang kita pukul dia. Ambil ni. Okey. Aduh. Ambil ni. Tembak dia lah. Okey, video kita sampai sini dulu. Okey lah. Bye.